Assalamualaikum. Selamat datang ke negeri Perlis. Anda boleh negeri Perlis mempunyai daya tarikan tersendiri, iaitu keindahan kampung-kampung yang terkikis sekitar negeri Perlis. Selamat datang ke negeri Perlis. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu cantik kepada rakyat Malaysia. Ini adalah Kampung Cupi. Kampung Cupi, Perlis, Malaysia. Dikelilingi oleh bukit-bukit batu kapur yang begitu cantik sekali keindahan kawasan Kampung Cupi, Perlis. Negeri Perlis mempunyai daya tarikan yang begitu indah sekali, iaitu terletaknya bukit-bukit yang berada di kawasan sekitar. Selamat datang ke negeri Perlis. Saya ialah penerbit rancangan di negeri Perlis, berjemput semua orang datang ke negeri Perlis, iaitu ke kawasan-kawasan yang terdapat di sekitar negeri Perlis, iaitu kampung-kampung. Selamat datang ke Perlis. Assalamualaikum kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini ialah BBC Camp, iaitu campsite atau chalet di negeri Perlis. Bersama saya iaitu ke lawatan, iaitu ke BBC, dan terletak di Kampung Cupi, Perlis. Kita mencari Assalamualaikum. Abang penyelenggara di sini ya? Abang pekerja sini ya? Pekerja sini. Okey. Boleh tak saya nak tengok dia punya homestay? Nak tengok homestay. Nak tengok homestay. Nak tengok homestay. Tak siap lagi. Ni cerita dia macam ni. Saya nak tolong bagi promote homestay tuan ni hari lah. Oh, daripada mana? Saya daripada Hadi Kamar, penerbit rancangan Anak Polis. Oh. Apa tak siap lagi tapi duk plan Tu saya ni nak tolong promote kepada pihak tuan lah. Oh. Dia punya dalam ni kancing. Tuan nama apa dah? Rosli. Assalamualaikum dah. Salam perkenalan anda lah. Dari mana? Saya daripada Polis ya. Polis ya. Ni. Tu dia cantik. Ni saya tolong promote lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tuan kita dia baru nak buka punya chalet, jadi terletak di kawasan Cupi tuan lah. Okey, chalet ni BBC bawah Bukit Cuping. BBC bawah Bukit Cuping. Kalau dia dia di bawah komuniti Kampung Cuping lah. Komuniti Kampung Cuping. Bawah bukit. Ni ada set untuk keluarga. Kira cantik lah dia punya ni. Sebab apa dia duduk dekat bawah tu ada apa tuan? Ada ayak lah. Ni ada macam sungai lah. Kalau ada ni boleh ada ikan sekali, cantik lah. Ni bilik ya. Ni adalah bilik ayaknya. Begitu moden dan cantik. Cantik sekali. Sebab tadi saya pergi tengok kawasan lok-lok, saya tengok. Lepas tu saya untuk ni lah. Nanti saya akan tolong buat untuk tarikkan kepada pelancongan seluruh Malaysia lah. Sebab ni bawah komuniti bawah Bukit Cupi lah. BBC. Ini dua ni buat dalam ayak. Darat. Satu ni atas darat noh. Dua ni bawah ayak noh. Tu dia cantik. Memang saya galakkan lah, sebab apa, untuk ekonomi. Boleh buka banyak Tak apa. Untuk apa untuk tarikan ke negeri Perlis ni. Jadi saya pun menggalakkan
pelancongan lah. Oh, pelancongan. Pelancongan negeri Perlis. Saya sebagai penerbit rancangan untuk mempopularkan lah negeri Perlis punya pelancongan. Ni punya ni tak siap lagi. Tak apa. Ni sebab ni baru permulaan. Jadi permulaan ni. jadi saya pun nak ucap terima kasih lah kepada tuan. Bulan depan insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah pada bulan depan homestay ini akan mula beroperasi lah. Beroperasi, ya. Dia ada lah. Kadang-kadang ada street ya. Panggil apa? Boleh tuan kata selamat datang lah sekali ke homestay ni. Ucapan dengan apa? Okey. Selamat datang ke BBC Campsite. Puan cikgu apa? Ya, ni kat kampung ya. Kat kampung lah. Pensioner. Pesara kerajaan juga lah. Kerajaan. Daripada mana dah? Jabatan kerajaan kat Perlis lah. Kat Perlis lah. Okey. Selamat datang lah ke ni semua rakyat Malaysia. Okey. Assalamualaikum. Agro pelancongan BBC Compensate. Assalamualaikum. Apabila menyebut negeri Perlis tidak lepas daripada iaitu Bukit Cupin. Selamat datang ke Bukit Cupin Perlis. Ini adalah simbol negeri Perlis. Satu simbol iaitu simbol kepada ketenangan kampung. Keindahan kampung di sekitar kampung Cupin Perlis. Assalamualaikum. Selamat datang ke negeri Perlis. Negeri Perlis merupakan negeri terkecil di Malaysia, tetapi negeri Perlis mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Selamat datang ke Perlis. Assalamualaikum. Selamat datang ke negeri Perlis.